Dr. Ali ni dia tak pandai ngata orang. Tapi dia cuba ikut yang benar. Itu sama yang baik lah. Alhamdulillah, rupanya doktor yang belah-belah otak orang ni pun dah balik UMNO, yang tak ikut yang sakit, yang dah dibedah tu, atau siapa yang dirawat oleh Dr. Ali ni tak balik ikut UMNO, maknanya belum baik lagi doktor. Betul-betul ni. Banyak masalah doktor nak selesaikan dengan orang PKR tu. Ceklah urat-urat mana yang roda, yang banyak urat. Yang tersondor sana, tersondor sini, atas sana. Besok tersondor pokok kelapa, mampus. Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam keadaan sekarang, kita akan menghadapi pilihan lain. Dan dengan kita tadi, semua dah, cara bebas semua dah keluar. Jadi kita lawan satu. Satu lawan satu, insyaAllah. Dan sekalian calon bebas yang keluar, sama ada Candan atau Johari, saya yakin mereka juga timbul keinsafan untuk menyokong Barisan Nasional dalam pilihan 2025 ini. Sebenarnya kalau kita fikir genom sejarah PKR, termasuk pengasasnya Dr. Ali tadi katanya, masa PKR tubuh ni dulu, dia mana ada fikir nasib tuan-tuan? Bohong. PKR di tubuh dulu, lepas kita pecat Datuk Seri Anwar Ibrahim, buat roadshow, demonstrasi jalanan, tubuhkan PKR untuk pilihan raya 99 kerana nak tolong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia tak ada fikir nak nolong orang Ulu Selangor. Dia tak pernah fikir nolong orang Pematang Pauh. Dia tak pernah nak fikir tolong orang Sabah Sarawak. Orang masa itu nak fikir macam mana nak selamatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baru sekarang nak fikir nasib orang. Nasib dia pun belum tentu. Dan nasib dia pun belum tentu. Dia dah tengah bercara ni, kita pun tak tahu apa jadi. Tuhan mahkamah lah. Dia nasib dia tak tentu. Nasib tuan-tuan nak dulu Selangor nak ditentukan. Tak boleh jadi, tak boleh. Jangan tuan-tuan ikut. Datuk Seri Anwar ni, dia kalau berhasrat nak jadi Perdana Menteri itu, dia begitu asyik dan dia akan buat apa saja asalkan dia dapat jadi Perdana Menteri. Itu Datuk Seri Anwar Ibrahim yang saya tahu. Saya pun baik dengan dia, tapi tak sebaik saya pun. Sudah beritahu juga. Yang kata baik-baik, saya baik tapi tak sebaik saya pun. Jadi saya nak sebut, dia akan buat. Kalau kita tengok sejarah perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam ABIM, begitu hebat. ABIM mengangkat nama Datuk Seri Anwar Ibrahim tahun 82. Bila Dr. Mahathir tawar dia masuk UMNO, dia nampak UMNO tu lebih cerah, dia meningkat daripada ABIM. Dia tinggalkan ABIM. Dia tinggal. Cuma dia sebut, walaupun saya di dalam UMNO, ruh perjuangan ABIM tak ada. Ruh kepada bapak dan ruh apa? Ruh apa? Ruh apa? Daripada pakai siapa ada pakai longsu, dia pakai. Adik dia suka. Dekat Hilton, apa nama baju tu? Ferry. Bukan murah. Dia ingat tak jual, tapi rumah tu di Hilton lama tu, Ferry. Main baju beribu daripada pakai capal dengan baju Melayu keluar ni. Macam dia pakai nama jalur itu agaknya. Dah bertukar. Roh apa? Kita datang di dalam UMNO. Ini semua. Ada yang baru, ada yang lama. Saya kira lama lah. Kita datang. Bukan kerana Anwar kuat dalam UMNO, tidak. Tetapi kita nampak macam ada petunjuk seolah-olah Dr. Mahathir nakkan Anwar. Artinya mencanak naik. Macam peluru pandu. Patutlah sekarang ni kau yang ni pisang. Macam roket. Daripada tahun 82 sampai tahun 93, 11 tahun. 11 tahun dah jadi timbalan Perdana Menteri. Tidak ada orang nasib baik seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim. 82 masuk bertanding, terus dapat jadi timbalan menteri. Kita kadang-kadang zaman Dr. Mahathir satu pegal tak merasa dapat jadi timbalan menteri pun, betul? Tunggu dulu, Dr. Mahathir kata, belajar. 82 terus jadi timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri. Lepas tu tak berapa bulan, terus nanti jadi Menteri Pertanian. Apa yang ditanam, Allah Alam, kita pun tak tahu. Berucap
ni Allah. Tak berapa lama dah pagi jadi dia gagap-gagap jadi pula Menteri Belia dan Sukan. Wah, dia sana belia nak otor sebagainya. Lepas tu jadi Menteri Pendidikan. Dan lepas jadi Menteri Pendidikan, jadi pula Menteri Kewangan. 93 kalahkan Tuan apa? Jadi ke Timbalan Perdana Menteri. 11 tahun. 11 tahun pun tu fikir. Datuk Najib nak jadi Timbalan Perdana Menteri bertanding dengan 76. Dapat jadi Timbalan Perdana Menteri tahun 2003. Berapa tahun? Atuk dalam Melayu rumah matematik. Lambat. Dulu kita sisa ngajar dulu kita panggil dia congak. Kan ya, kan macam congak. Ni atas Zaliman mau jawab dekat 10 second PG-nya mana? 27 tahun. 27 tahun baru nak jadi Perdana Menteri Timbalan. Itu pun dekat setahun lebih. Berbulan palah fikir nanti tidak. Kita pun fikir dapat tidak pun nanti. Pada-pada bahagia ke kawan. Dapat tidak. Oh dapat juga Alhamdulillah. Lepas tu senang berapa lama tu baru dapat jadi Perdana Menteri. Tuan-tuan bayang, Anwar jenis tak mengenang budi. Itu sebab saya kata Datuk Si Anwar kalau dia belajar sesuatu, apa saja yang dihadapnya dia tak kira. Betul salah dia langgar. Itu dia. Sebab apa perlu begitu? Kena kita tengok 93. Lawan tu apa? Lawan. Kerana dia kuasa. Saya tahu masa itu dia Tun Gapa ni. Kalau ada Allah yang Tun Gapa, dia kalau ada majlis, dia tak apa aja. Dia suka suruh Sanusi Jonet. Ini buat Anwar cemas ni. Kau terjadi apa-apa pada Tun Dr. Datuk Si Dr. Mahathir, kau Tun Gapa pula jadi Sanusi pula dapat. Dia risau. Jadi dia langgar Tun Gapa. Walaupun saya tidak lawan, tapi akhirnya apa dia sebut? Oleh kerana banyak kebahagiaan yang mencalonkan dia bertanding, termasuk tuan-tuan yang di depan ini. Saya menentang. Saya kata elok, tuan-tuan tak percaya, tak pernah cakap saya. Sekarang mau tahu tersiksa betul. Kita cakap gurau, betul-betul untuk rekod lah. Saya cakap ni. 11 tahun, macam peluru berpadu. Saya masuk UMNO tahun 72, masa saya buat diploma pendidikan. Sampai sekarang tak jadi-jadi. Baru nak jadi kena gantung dengan 5 tahun itu. Betul kan? Tak apalah. Saya tak ada beragam. Tak ada ngajuk. Tak ada macam Daik Ibrahim. Ngajuk. Cuma leman banyak. Tuan-tuan legal firm dia handal sebab dia ke? Kerajaan membantu. Ada tak? Kerajaan bantu. Tapi orang yang tak sedar diri. Kalau budi kerajaan dia boleh lupa, hentikan dia nak ingat orang Hulu Sanggup. Tuan-tuan tobatlah jangan budi. Budi kerajaan, budi parti, budi pemimpin pahala, nanti dia sebagai menteri, wakil dalam UMNO, menteri kabinet. Oh dia tak kena budi. Hentikan kalau dia boleh ingat budi tuan-tuan. Taruhlah 10,000 spanduk yang mengatakan dia akan perjuangkan nasib orang Hulu Sanggup. Pembohonglah jawab. Tuan, jangan. Kalau orang tak boleh menang budi kerajaan, tak usah harap dapat membuat budi pada orang lain. Datuk Si Anwar tak ingat budi kerajaan. Kerajaan yang pernah dia kecam, parti yang pernah kecam, lepas tu parti yang disanjung, parti yang dipuja, lepas tu bala balik UMNO. Ini jenis manusia semua tak boleh bawa balik ke rumah makan tuan ni. Ini jenis orang yang mau ajak ke rumah habis dia punya. Tak ada tangga pun besok selesai. Tapi sekarang rumah tak ada tangga senang makan. Itu sebab saya kata tak boleh. Ini kalau kita tengok jenis pemimpin seperti ini, tuan-tuan nak serahkan Malaysia ini untuk diuruskan oleh orang macam ni, maknanya tuan-tuan menggelapkan masa depan anak cucu kita. Jangan kita sia-siakan.